اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi minggu yang lepas kita dah baca satu bacaan yang kita baca selepas masa tahiyat tu kan. At-tahiyatul mubarakatus shalawatus thayyibatul lillah. Dan kita ulang kaji sikit saja, lepas tu kita kembali kepada pelajaran kita hari ini, iaitu ayat-ayat lazim. Kita mulakan dengan ayat lazim surah Al-Kafirun, kemudian kita pergi kepada surah Al-Ikhlas, dan kalau sempat lagi kita akan masuk ke surah Al-Falaq insya-Allah. Bismillah ta'ala. Cuma ulang kaji sikit untuk bacaan tahiyat. Ya, perkataan pertama, at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Ada 4 perkataan. At-tahiyyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Ada 4 perkataan kan? 4 perkataan itu. Apa maksud at-tahiyyatu? Penghormatan dan pengagungan. Tahiyat. Tahiyat penghormatan. Ucapan penghormatan itu tahiyat. Assalamualaikum. At-tahiyyat. Dipanggil at-tahiyyat. Baik. Al-mubarakat, yang diberkati. Al-mubarakatu, yang diberkati. As-salawatu, baik. As-salawatu ini adalah doa. Dekat sini maknanya doa. As-salawatu dengan makna doa. Yang kita belajar yang minggu lepas, kalau kita jumpa dalam Quran makna salah ataupun as-salawat, dia ada makna 3 makna. 3 makna. Kalau kita kata solat atas Nabi, maksudnya doa untuk Nabi. Doa. Solat juga, kalau kita kata solat zuhur, maksudnya sembahyang zuhur. Ada satu lagi solat, ialah nama dia rahmat, memberi rahmat. Kalau kita kata Allah Ta'ala selawat ke atas Nabi, maksudnya Allah Ta'ala rahmat ke atas Nabi. Ada 3 makna tu. Dari pihak Tuhan, rahmat. Daripada pihak kita kepada Nabi, doa. Dan kita pula, solat zuhur, solat apa dia panggil solat juga, sebab penuh dengan doa-doa. Itulah 3 benda ataupun 3 makna di dalam perkataan as-salatu, dan dipluralkan, dijamakkan dengan as-salawat. Satunya as-salah, banyaknya as-salawat. Di dalam bahasa Arab ni dia ada satu perkataan, nama dia jamak. Jamak. Jamak ni adalah plural. Kalau satu solat, as-salah. Kalau banyak solat, as-salawat. Begitu ya. Macam juga perkataan at-tahiyyat ni. Satunya at-tahiyyah. At-tahiyyah. Kalau banyaknya, at-tahiyyat. Begitu ya. Itu namanya jamak ataupun plural. Baik. Ada satu penafsiran yang berbeza di kalangan para ulama kita dalam memberi makna ataupun i'rab at-tahiyyatul mubarakatus shalawatus thayyibatul lillah. Ada satu perselisihan para ulama mengi'rabkan ini. Punya para ulama kita ni bukan sekadar backup saja, dia ada pertelingkahan pendapat. Ada pendapat yang berbeza. Dari segi i'rab pun dia orang ada berbeza juga. Jadi apabila i'rab berbeza, so makna dia berbeza. Saya tegakkan sikit insya-Allah. Kalau rasa berat sangat, nanti belajar lagi insya-Allah. Nanti kita bagi peluang lagi untuk belajar. So, saya tunjukkan dia punya belajar kat mana benda tu i'rab. I'rab ini ialah, apa itu i'rab? Ahlan wa sahlan. I'rab ini, apa dia i'rab ni? Orang kata i'rab ni. Nak belajar nahwu kena i'rab. Apa maksud i'rab? Gini. Perkataan itu dia tak berubah maknanya tak berubah, tetapi dia berubah position dia, position ataupun kedudukan di dalam ayat itu berubah. Itu panggil i'rab.
Perkataan tu tak berubah. Perkataan itu maknanya kalau at-tahiyyat tu maknanya penghormatan. Al-mubarakat yang diberkati. Jadi tak berubah. Cuma yang berubahnya adalah position ataupun kedudukan perkataan itu berubah. Itu panggil i'rab. Ini hanya ada di dalam bahasa Al-Quran saja. Bahasa Quran saja. Yang ada i'rab. Macam kita nama, ada hamba Allah tu namanya Abdullah contohnya kan. Nama dia Abdullah. Nama dia tu kekal kat mana pun Abdullah. Dia tak berubah dah. Abdullah. Cuma Abdullah ini, kalau dekat masjid dia jadi imam. Position dia dah imam dah. Duduk depan. Oh, bagi depan katanya. Sebab dia duduk depan. Duduk depan bagi depan lah. Sebab dia position dah berubah. Dia sampai dekat sekolah, dia pergi cikgu. Dia jadi cikgu pula. So position Abdullah itu dah berubah jadi dekat sekolah pula. Dekat sekolah pula. So position ni dah berubah dekat sekolah, jadi cikgu pula. Jadi dia kena bagi bawah. Abdullah Abdillah dia bagi bawah pula. Sebab position dia kat sana berubah lah. Jadi cikgu contohnya lah kan. Saya tunjukkan macam mana perubahan tu berlaku. Dia balik rumah pula. Si Abdullah siapa juga. Tapi dia jadi ayah pula kat rumah. So position si Abdullah tu dah berubah jadi kat rumah pula. Oh dia bagi ratah pula masa tu. Sebab dia bagi ratah lah pula. Sebab tegah dengan anak dia contohnya kan. Ya? Jadi bagi ratah pula. Jadi Abdallah. Bagi ratah pula. Cuma si Abdullah itu tak berubah. Cuma yang berubah ni adalah posisi dia tu. Kedudukan dia tu. Dekat rumah lain, dekat masjid dia duduk depan, dekat sekolah duduk bawah. Duduk bawah. Duduk bawah guru besar. Sebab dia jadi guru biasa jadi guru. Contohnya lah kata kan. Dekat rumah dia bagi ratah. Kalau dekat masjid dia bagi depan sebab tu sarapan. Jadi sekali Abdullah bagi depan, sekali Abdallah bagi atas, sekali Abdillah bagi bawah. Itulah berubahnya. Sebab itulah kita jumpa dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi. Apa sebut? Rasulullah bagi depan. Sekali Rasulullah bagi atas. Sekali Rasulillah bagi bawah pula. Orang berbeza ke? Orang yang sama. Kenapa berubah panggil itu? Posisi perkataan itu di dalam ayat. Masya Allah. Itu aja. Itu tidak ada di dalam bahasa-bahasa lain melainkan bahasa Al-Quran sahaja. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini tidak akan dapat dimanipulasi oleh orang sebab i'rab itu. Sebab i'rab itu orang tak boleh nak manipulate, nak menyalahgunakan ataupun nak memesongkan makna dia sebab i'rab. Oh, subhanallah. Kalau kita kaji hebatlah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala pilih bahasa Arab ini sebagai bahasa wahyu dia. Memang tidak ada tandingan lah. Hebat tu. I'rab. I'rab ni tidak ada bahasa lain yang ada i'rab. Setakat ni yang saya tahulah. Jadi kita kembali kepada at-tahiyyatu ni. At-tahiyyatu di bahagian depan tengok tu ya. Bahagian depan ya. Bahagian depan. Di bahagian depan ini dia panggil sebagai marfu'. Dia panggil ya. Marfu'. Apa maksud marfu' tu? Bahagian depan. Dia panggil marfu' dia. Marfu'. Ini pun bahagian depan juga. Al-mubarakatuh ni bahagian depan juga kat sini. Al-marfu' ya. Dia panggil al-marfu'. Nanti saya ya. Baik. Tak apalah istilah tu saya akan baca kemudian insya-Allah. Bagi marfu' al-mubarakatuh. Cuma yang penting hari ni saya nak cerita je ialah para ulama kita dia berbeza dari segi i'rab. At-tahiyyatu semua kata dia ni mubtada'. Apa maksud mubtada'? Mubtada' ialah permulaan ayat. Perkataan yang berada pada permulaan ayat dipanggil mubtada'. Tanda dia adalah bagi di depan tu. Jadi kita kena baca at-tahiyyatu bagi depan. Sebab apa? Dia tu permulaan ayat. Kena bagi depan. Okey, boleh tu? At-tahiyyatu. Pasal apa at-tahiyyatu? Okey. Al-mubarakatu bagi depan juga. Bagi depan juga. Kerana apa bagi depan? Kerana mubtada' yang kedua. Ini mubtada' juga ni.
Ada as-salawatu. As-salawatu ni mubtada juga. Jadi tanda dia bagi depan. At-tayyibatu. Mubtada juga. Mubtada nombor 4 ni. Mubtada nombor 4. Tandanya bagi di depan. Apa maksud mubtada itu? Iaitu dia panggil permulaan perkataan yang dimulakan perkataan ayat dia dengan dia. Subjek tu. Dia panggil mubtada. Tanda dia bagi depan. Jadi, kalau kita i'rab dia, at-tahiyyatu, al-mubarakatu, as-salawatu, at-tayyibatu, semua jadi mubtada. Tandanya bagi depan. Habis itu lillahi, lillahi dia jadi khabar. Khabar ni maksudnya predikat. Jadi kita ada mubtada, subjek, kita ada predikat. Predikat apa? Lillahi. Jadi banyak mubtada tu. At-tahiyyatu, al-mubarakatu, as-salawatu, at-tayyibatu. Jadi khabar dia ialah lillah. Kalau kita i'rab dia sebagai mubtada semua, maka makna dia apa? Makna dia. Tengok makna dia. Segala penghormatan, segala keberkatan, segala doa, segala benda-benda yang baik, semuanya milik Allah. Ada apa tu? Mubtada. Sekali lagi insya-Allah. At-tahiyyatu, segala penghormatan. Al-mubarakatu, segala keberkatan. As-salawatu, segala doa. At-tayyibatu, segala benda-benda yang baik, semuanya milik Allah. Itu kalau kita i'rab sebagai mubtada, 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 mubtada. 4 kali mubtada. Baik. Selesai dah insya-Allah. Terjemahan kalau kita kata mubtada semua. Segala penghormatan, segala benda yang berkat, segala doa-doa, segala benda-benda yang baik, semuanya milik Allah. Itu kalau kita ikut pendapat para ulama kita yang i'rab semuanya mubtada. Semua mubtada tu permulaan ayat. Baik. Ada satu lagi pendapat para ulama kita, dia bincang benda ni cantik betul lah, bincang. Di i'rab macam mana? Tengok ni. Di i'rab macam ni. Di i'rab yang pertama tu di i'rab sebagai mubtada. Yang pertama ni di i'rab sebagai mubtada. Tadi juga mubtada. Mubtada juga sama juga. Cuma al-mubarakatu ni di i'rab sebagai na'at. Ni belajar sikit insya-Allah. Nama dia na'at. Sebut insya-Allah na'at. Na'atun. Na'at. Apa maksud na'at tu? Maksudnya adjektif, sifat. Adjektif ataupun sifat. Yang kedua ni dia bagi mubtada juga. Mubtada juga. Yang tayyibat ni di i'rab na'at. Berbeza ni yang pertama tadi tu, dia i'rab semuanya mubtada. Yang ini dia i'rab at-tahiyyatu mubtada, al-mubarakatu na'at, as-salawatu mubtada lagi, at-tayyibatu na'at, dan lillahi jadi khabar. Berbeza tu. Apa maksud na'at? Na'at itu adalah sifat. Adjektif. Jadi kalau kita i'rab macam tu, di terjemahan ni lain sikit. Macam mana terjemahan ni tu Haji? Terjemahan ni macam ni. Segala penghormatan yang penuh berkat. Segala penghormatan yang diberkati. Jadi dari doa dia. Segala penghormatan yang diberkati. Jadi sifat dah. Segala penghormatan yang diberkati. Segala doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Doa ni ada doa yang tak baik, ada doa yang baik. Doa yang baik-baik. Semuanya untuk Allah. Ini kalau kita i'rab, al-mubarakat itu na'at kepada at-tahiyyat, dan juga at-tayyibat itu na'at kepada as-salawat. Maka terjemahannya, sekali lagi insyaAllah, segala penghormatan yang diberkati, segala selawat yang baik-baik,
Semuanya milik Allah. Kalau kita i'rab al-mubarakat dengan at-thayyibat itu sebagai na'at. Tetapi kalau kita i'rab macam yang pertama tadi tu, kita anggap dia semuanya mubtada, semuanya mubtada, semuanya mubtada sama saja. Pakai i'rab dia kita jadi macam ni, segala penghormatan, segala keberkatan, segala doa, segala benda-benda yang baik semuanya milik Allah. Nampak tu je? Nampak tu? Perbezaan i'rab. Di dalam keadaan perbezaan i'rab ini, bagaimana kita nak faham? Nak ikut yang mana satu? Nak ikut semua? Nak ikut yang mana? Boleh ikut semua ataupun ikut mana satu, tak ada masalah. Bagi saya terima semua. Telah pandai semua, saya terima semua. Nak kata segala penghormatan yang penuh berkah, segala doa-doa yang baik-baik, na'at ya. Segala penghormatan, segala keberkatan, segala doa dan segala benda yang baik-baik milik Allah. Itu na'at. Jelas tu insya-Allah. Mungkin ada perempuan-perempuan yang masih kelabu dengan apa? Dengan istilah. Tak apa insya-Allah. Dengar banyak kali insya-Allah ingat. Mubtada maksudnya permulaan, perkataan subjek. Na'at maksudnya adjektif. Adjektif tadi ya, adjektif. Allah Maha Penyayang. Maha Penyayang tu adjektif. Allah. Saya ingat tu saya masuk dalam kata Arab tadi. Tapi jelas lagi masuk yang saya masuk itu. Jadi pengarang kita punya modul ini yang mana saja? Yang mana saja? Lillah. Nombor 4 ni. Yang nak lillah ni. Lillah ni khabar. Khabar ni predikat. Kita ada subjek, kita ada predikat. Kita ada subjek, kita ada predikat. Dalam bahasa Melayu pun predikat juga, cerita. Contohnya kita kata Allahu Akbar. Contohnya kita Allahu Akbar. Allah ini kita panggil dia mubtada. Mubtada macam tadi tu. Iaitu permulaan perkataan yang dimulakan ayat itu. Allah ni jadi mubtada. Akbar ni jadi khabar. Ini khabar. Ini mubtada. Itu kaedah dia. Di dalam ayat ini, lillah ini nama dia khabar. Segala penghormatan, segala keberkatan, segala doa, segala benda-benda yang baik itu tergantung kan. Jadi yang menyempurnakannya ialah lillah, milik Allah. Itu nama dia. Saya ingat kita dah selesai dah tahiyat tu kan. Tahiyat tu dah selesai dah. Jadi lepas ni baca kemudian yang akhir tu terutamanya berkenaan dengan ni. Terutamanya berkenaan dengan i'rab tu. Kemudian hari kita akan belajar insya-Allah. Baik. Yang ni kita dah sentuh dah. Cuba rujuk balik kita punya rakaman yang lepas-lepas insya-Allah. Tadabbur ni kita baca, kita buat jadi kerja rumah lah, kita baca sendiri insya-Allah, ada dalam buku ni. Cuma hari ni kita nak pergi kepada surah lazim. Surah lazim ya, insya-Allah. Iaitu yang pertama, surah yang pertama ialah surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Baik. Boleh ya insya-Allah, sedia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Baik. Terjemahan dia, terjemahan boleh baca dah sendiri ya. Wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Inilah terjemahan ringkasnya surah Al-Kafirun. Baik.
Kata kunci. Kata kunci. Kata kunci kita. Qul. Qul ini maknanya katakanlah. Katakanlah. Qul. Qul katakanlah. Dia daripada perkataan qul ini, apa dia punya fi'il madhi dia, ingat tak? Ini qul ni dalam bentuk fi'il amar. Apa fi'il madhi dia? Cuba sebut. Qala. Qala. Qal. 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 Qal tu masih kira ada qal. Dekat tu. Qala tu maksudnya katakanlah. Katakanlah. Qal. Jadi masih kira qal tu maksudnya tadi panggil. Qala fi'il mudhari' yaqulu qul. Katakanlah wahai Muhammad. Ya ayyu. Ya ayyu wahai. Untuk panggil orang ni panggil ya. Ya ayyu. Ya. Al-kafirun, orang-orang yang kafir. La. La maksudnya tidak. La di dalam bahasa Arab tadi ada berapa makna la? Cuba kita bilang soal la. La maknanya tidak. Macam la a'budu. Ma ta'budun. La itu maknanya tidak. La juga maknanya jangan. La pun maknanya jangan. La maknanya jangan. Lepas la tu fi'il mudhari' biasanya. Maknanya jangan lah. La juga maknanya tiada. Contoh tiada saja. Tiada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiga la tu. Pertama la tidak. La tidak itu jumpa ini la tidak ya. La jangan. Nanti kita jumpa lagi lepas la jangan insya-Allah. La jangan. Satu lagi la tiada. Tiada yang kita sebut di dalam la ilaha illallah. Selesai insya-Allah. A'budu ini aku sembah. Aku sembah. A'budu. Kita daripada perkataan kita ulang kaji balik daripada abada fi'il mudhari' dia ya'budu. Abada ya'budu. Keluarlah a'budu. A'budu ini diubah menjadi ya'budu untuk memberi maksud aku yang sembah. Kalau ya'budu dia sembah. Kalau a'budu saya sembah. Kalau kamu sembah ta'budu, tambahkan waw dulu di akhir tu ramai. Nah, jelas insya-Allah. Kalau saya sembah ta'budu. Kalau awak sembah ta'budu. Kalau kami sembah kami. Kalau kami sembah sila. Kalau kami sembah na'budu. Na'budu ya, na'budu. Dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Maksudnya kami lah. Baik. Tak payah sebut ana lagi dah. Tak payah sebutlah ana a'budu, tak perlu. Dia package dah sekaligus je. Kalau a'budu maksudnya saya sembah. Kalau kami tukar kepada nun, na'budu, kami sembah. Simbolkan saja. Tak perlu kata ana a'budu, tak perlu. Dia built-in dia sekaligus. La a'budu, tidak aku sembah ma apa yang kamu sembah. Tengok tu beza aku sembah dan kamu sembah, tengok tu perbezaan dia. A'budu aku sembah, ta'budu engkau sembah, ta'budu dah tambah waw ni dah jadi kami dah. Kamu semua. Kamu semua sembah. Semua datang daripada waw. La a'budu ma ta'budun. Wala waw dan tidak.
Ini tidak. Tidak ya. Wala antum, kamu, tidak kamu, dan tidak kamu abidun, penyembah-penyembah, worshipper, penyembah-penyembah, ma'abud, apa yang aku sembah. Wala ana abid. Abid ni maknanya penyembah. Jadi kalau seorang penyembah dia panggil abid. Kalau ramai penyembah abidun. Nampak tadi insya-Allah tu? Apa beza di antara a'budu, ya'budu tu dengan abid? Okey. Dia punya ya'budu ni, ini namanya perbuatan, verb. Manakala abid dengan abidun ini nama dia isim. Isim apa nama dia? Isim fa'il. Dia bukan perbuatan lagi lah. Dia isim fa'il. Isim fa'il itu maksudnya abid, orang-orang yang menyembah ataupun penyembah. Daripada worship jadi worshipper. Begitu lebih kurangnya. Daripada write dia jadi writer. Write itu kan perbuatan, writer tu dia jadi noun. Jadi ismul fa'il. Cara buat dia ialah fa'il. Kalau abada jadi abid. Itu yang dimasukkan dengan ismul fa'il. Penyembah. Kalau abid seorang, kalau ramai apa? Abidun. Dah ramai tu abidun. Kadang-kadang tu kita rasa pelik juga kan. Kadang-kadang tu dia tak jadi abidun dia jadi. Dia apa lagi? Dia jadi sebut sekali lagi. Abidi. Pernah dengar abidi ni? Kita pernah dengar abidun dan kita pernah dengar juga abidi. Contoh abidi tu lagi dekat Terengganu. Masjid besar, masjid negeri. Kita panggil apa ni? Masjid Abidi. Dekat Terengganu. Kat Terengganu tu ada masjid lama, nama dia Masjid Abidi. Sekali Abidun, sekali Abidin. Sultan Zainal Abidin. Sekali Abidun, sekali Abidin. Apa beza antara Abidun dengan Abidin? Sama saja, maknanya tak berubah. Cuma yang berubahnya apa? I'rab. Sekali Abidun, sekali Abidi. Perubahan akhir itu nama dia i'rab. Daripada waw kepada ya. I'rab tu nak panggil itu. Baik, insya-Allah ya. Baik, ismul fa'il nama dia. Ismul fa'il. Satu lagi perkataan abadtum. Ini nama dia kamu sembah. Yang ini nama dia fi'lun madhi. Maksudnya perkataanku kita ada abada fi'lun madhi, ya'budu fi'lun mudhari'. Kalau abadtum ni datang kat sini. Abad cuma tambah tum saja untuk mengatakan yang lakukan perkataan itu ialah kamu telah sembah. Baik, selesai itu mana-mana perkataan. Habis sikit lagi. Lakum bagi kamu, dinukum agama kamu, wali dan bagiku agamaku, dini. Lakum dinukum waliya, untuk aku, dini agamaku. Tapi apabila stop tu, dia stop atas nun, bukan stop atas ya. Jadi lakum dinukum waliyadin. Jangan sebut waliyadini, waliyadin saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi sentuhan bahasa, yang pertama fi'il mudhari'. Kita tengok ya, fi'il mudhari' yang ada dalam ni apa dia? Fi'il mudhari' yang ada dalam surah Al-Kafirun ini, a'budu dengan
ta'budun. Perkataan ini berasal daripada abada, fi'il mudhari' dia, ya'budu, yang bermaksud sembah. Ya'budu ini bentuk asas mudhari'. Asas mudhari' ya. So kita ada di dalam bahasa Al-Quran kita ada tiga jenis perbuatan. Pertama, madhi. Yang kedua, mudhari'. Yang ketiga, amar. Kita ada kat situ. Dalam surah Al-Kafirun ni kita ada tiga-tiga. Kalau tanya kita, mana fi'il mudhari', mana fi'il madhi? Fi'il madhi pada perkataan abadtum. Ini fi'il madhi. Abada, daripada abada tambah jadi kamu. Kamu telah sembah. Madhi. Mudhari' a'budu ta'budu. Ini mudhari'. Aku tidak sembah apa kamu sedang sembah. Ada apa kamu sembah. Fi'il mudhari'. Fi'il amar. Cuba cari fi'il amar kat sini. Katakanlah, suruh. Nama dia fi'il amar. Qul wallahu a'lam. Okey, baik. Itu dia fi'il madhi, fi'il amar. Jadi dekat sini kita ada fi'il mudhari'. Jadi di dalam kita belajar bahasa Al-Quran ini, ya'budu, dia sebenarnya perkataan ini merefer kepada dia. Daripada datangnya dia tu, datang built-in dalam tu. Dalam perkataan ya'budu tu. Sudah ada built-in, sudah ada dalam tu perkataan he. Ya'budu. Kalau kita nak kata saya, aku tukar kepada a'budu. Kalau nak kata engkau, ta'budu. Nak kata ramai-ramai engkau, you all, maka kita kata ini you all. You all. Aku jadi balik ta'budun. All ni mana? All ni pada waw ni. Waw tu pada all ta'budun. Kalau nak kata kami. Kami sembah. Macam mana sebenarnya? Nak tambahkan apa? Tambahkan nun. Iyyaka na'budu. Selesai dah tu berkenaan dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Dan yang kedua kita belajar ialah ismul fa'il. Yang sebut tadi tu, bagaimana daripada abada, fi'il madhi tadi tu, upah pada fi'il mudhari', ya'budu. Lepas tu, upah kepada masdar. Apa dia panggil ismul fa'il. Masdar. Ismul fa'il. Dia jadi abid. Abidun ni maksudnya penyembah. Kalau seorang abid, kalau ramai abidun. Kafirun. Kafirun pun ismul fa'il juga. Daripada apa? Daripada perkataan apa? Kafara. Fi'il mudhari'nya yakfuru. Orang-orangnya kafir, ramai-ramai kafirun. Jadi qul ya ayyuhal kafirun. Jadi perkataan abidun ini berasal daripada abada ya'budu. Manakala perkataan kafirun berasal daripada kafara yakfuru. Kalau abid, ia memberi makna penyembah. Kalau ramai-ramai disebut abidun. Kalau kafir, seorang yang kafir, engkar. Ramai-ramai kita sebut al-kafiru, orang-orang yang kafir. Selesailah tu berkenaan dengan perkataan abadah dan kafarat. Baik. Pengulangan penafian dengan la. Penafian diulangi 2 kali, iaitu la a'budu dengan wala ana abidun. Kedua-duanya adalah penafian. Apabila berulang 2 kali, kita panggil apa tu aja dalam ilmu bahasa Arab kita? Taukid, iaitu dikuatkan dengan pengulangan. Tidak aku sembah, tidak aku menjadi penyembah. Berbeza kan dia punya dua-dua tu diulang 2 kali.
penghayatan makna, pemurnian akidah dan penegasan tauhid. Surah ini menegaskan pemisahan yang jelas di antara tauhid Islam dan kepercayaan syirik melalui ungkapan la a'budu ma ta'budu. Okey, boleh baca nanti insya-Allah. Jadi penegasan bahawa ibadah hanya sah apabila bebas daripada unsur syirik, membina ketegasan identiti akidah tanpa kompromi di dalam perkara usul agama. Okay? Prinsip toleransi berasaskan akidah. Pengulangan penafian ibadah menunjukkan kewujudan batas yang tidak boleh dilangkaui di dalam dialog kepercayaan. Islam mengiktiraf kewujudan perbezaan agama tetapi tidak mengizinkan pencampuran ibadah. Toleransi di dalam Islam bersifat prinsip, bukan bukan apa tu dia panggil, bukan relativism. Ya, baik. Kepastian jalan hidup dan keteguhan identiti. Penutup dia lakum dinukum waliyadin, menegaskan pemisahan jalan hidup dan pegangan agama. Baik. Seorang mukmin perlu jelas di dalam orientasi hidup, membina keteguhan identiti spiritual yang konsisten dalam menghadapi tekanan sosial. Okey, baik. Cukuplah tu. Boleh baca nanti kan tadabbur tu insya-Allah. Cuma ada satu benda yang kita nak bagi tahu sikit, mungkin dalam tertinggal ni. Kita ada dalam bahasa Al-Quran ini, kita ada fi'lul madhi. Cuba pilih fi'il madhi. Abada. Kesimpulan dia. Fi'il mudhari' apa dia? Ya'budu. Cuba datangkan isim fa'il. Cuba. Abid. Okey, baik. Abid. Cuba kita ambil perkataan lain. Perkataan lain yang boleh kita buat macam ni. Cuba. Zahaba. Cuba. Zahaba. Cuba kita jadi fa'il mudhari' dia. Ya. Abu. Cuba jadikan isim fa'il orang yang pergi, orang yang sudah pergi, orang zahaba. Zahaba tadi tu. Jadi sebut Zahid. Zahid ni isim fa'il. Apa lagi? Jom, sama kita buat apa lagi katanya? Kafara. Kafara. Kufur. Lepas tu yakfuru fi'il mudhari'. Cuba jadikan dia isim fa'il. Kafir. Ini nama isim fa'il. Ingat insya-Allah tu kaedah kita, isim fa'il, ini nama isim fa'il. Apapun perkataan pun datang. Contohnya khalaqa. Apa maksud khalaqa? Mencipta. Cuba jadikan fi'il mudhari'. Yakhluqu. Dalam Quran, yakhluqu ma yasha. Khalaqal insana min 'alaqa. Yakhluqu ma yasha. Yakhluqu tu fi'il mudhari'. Cuba jadikan isim fa'il. Cuba isim fa'il, ikut je. Dia sebenarnya bahasa Arab ni senang, dia pattern. Berpattern. Jadi kita boleh ikut dia punya pattern. Ada dan jumpa pattern itu, ikut je. Khalaqa yakhluqu. Kalau orang yang mencipta, creator. Khaliq. Khaliq itu maksudnya yang mencipta, creator lah. Apa perkataan lagi? Perkataan yang boleh kita belajar lagi. Perkataan yang dah masuk dalam bahasa Melayu kita. Perkataan apa lagi ya? Tak apalah, kalau jumpa nanti bagi tahu dia. Ini adalah pattern dia bagi. InsyaAllah ya. Ini pattern. Belajar je. Khalaqa yakhluqu khaliqun. Kafara yakfuru kafirun. Zahaba yazhabu zahibun. Abada ya'budu amidun. Dapat lagi ilmu tu insyaAllah.
fi'il madhi, fi'il mudhari', lepas tu apa? Ismul fa'il. Ismul fa'il. Ha. Hajja, hajja maknanya telah buat haji. Fi'il mudhari'nya yahujju, sedang buat haji. Orang yang buat haji, orang yang buat haji. Tengah alif hajj. Cuma kita kena sabdukan kat sini. Sebutnya apa dia? Hajj. Masuk dalam bahasa Melayu, haji dan hajat. Haji, hajat. Sebab kita tahu haji, hajj. Sebab itulah orang orang ini, ya haji. Ya haji maksudnya orang yang telah buat haji. Orang yang buat haji. Itu kena ingat insyaAllah. Satu lagi, yang nak jadi pula surah Fatihah. Cuba. Dalla. Dalla. Dalla tu maksudnya apa? Dalla? Sesat. Cuba jadikan fi'il mudhari'nya yadhil. Yadhillu. Yadhillu dia orang yang apa ni fi'il mudhari' bagi sesat. Cuba kata orang yang sesat. Orang yang sesat. Cuba. Cuba ikut pattern yang kita ada tadi. Ikut ni. Cuba. Cuba tadi, cuba. Tambah balik kan? Lepas tu lam. Lam ni macam mana bentuk dia? Sebutnya je, sebutnya. Tolun. Tolun. Kalau ramai-ramai tolun. Tolun. Ya. Ya. Kalau ramai. Kalau kafirun, kalau ramai kafirun. Kafirun. Kalau tolun. Sebutnya. Tolun. Waw nun kan? Habis itu kalau kita baca Quran tu, ghairil maghdubi alaihim walad dolu ke doli? Tak kalau tukar yang tu pula dia kan. Doli. Habis tu yang belajarnya dolun, kafirun. Kenapa tak jadi dolun? Kenapa tak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Kan? Macam kafirun tadi tu. Ya? Itu pun tak ada surah Fatihah. Dallun. Ingat tadi tu. Perubahan apa nama itu? Sekali abidun, sekali abidin. Sekali dallun, sekali perubahan apa? Perubahan akhir. Kenapa perubahan akhir itu? Position perkataan itu berubah. Kadang-kadang kita dah belajar nahwu ni, belajar error ni kan, boleh tersasul baca Quran. Jadi imam ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Lupa waladdallin. Boleh jadi gitu juga kadang-kadang kalau kita dah belajar, ustaz belajar tu kafirun, dallun, lepas tu ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Lupa waladdallin pun jadi error dia berbeza. Makmum pun sebut amur. Kalau sebut amin, dia sebut amur. Itu ke maknanya imam boleh tersasul. Dhalla yadhillu dhal. Okey, itu habis kita berkenaan dengan surah Al-Kafirun. Dapat beberapa ilmu dan tentang itu. Jangan risaulah tentang tu. Lama-lama, pelan-pelan kita belajar insya-Allah. Lagi silakan. Alaihim. Baik bawah alaihim. Ada yang baca alaihum. Itu perubahan struktur, bukan perubahan i'rab. Dia dibaca dengan ghairil maghdubi alaihim. Ada orang baca macam tu. Itu qiraat. Itu qiraat lagi, qiraat. Sebab ada orang baca perkataan hum ni kan. Asalnya hum kan? Asalnya hum. Jadi alaihum. Ada yang baca alaihum, ada yang baca alai.
Ehim. Ini tuan cik tanya tadi, adakah ini i'rab? Ini tak, ini bukan i'rab. Ini adalah perubahan susah nak sebut. Jadi contohnya ada setengah orang Arab dia sebut alaihum, dia kekalkan hum tu. Ghairil maghdubi alaihum, dia kekalkan hum sebab asal memang hum. Ada orang Arab dia sebut ghairil maghdubi alaihim, dia bagi bawah kan. Alaihim. Ada orang tanya kenapa alaihum pada alaihim? I'rab ke tak? Itu perubahan kerana lahjat. Lahjat ni maksudnya dialek. Dialek. Orang Kelantan lain, orang Kedah lain. Orang Kedah ayo, air, ayam. Bagi ke Perak, ayo. Bagi ke bawah ni sikit, air pula. Dia cuma perkataan sama tadi. Cuma perubahan ni bukan i'rab. Perubahan dialek. Dia tak jadi alaih sebab dia punya, banyak cerita nanti tu. Dia punya cerita tu, sebab perkataan him, home tu, domain tu, dia tak di i'rab. Dia kekal. Cuma berubah tu bukan kerana i'rab, berubah tu kerana dialek. Domain dia panggil mabni. Mabni tu maksudnya dia tak di i'rab lah. Dia tak boleh sebut. Dia bagi dia tak boleh buat. Kalau sebab dia mabni itu maksudnya dia tidak menerima i'rab. Panjang cerita tu nanti. Nanti kita baca nanti ya. Dia domain ini dia tak terima i'rab. Maksudnya apa tu? Dekat posisi mana pun baris dia tak berubah. Kalau berubah bukan kerana i'rab tetapi kerana dialek ataupun kerana struktur perkataan tu susah nak sebut. Contohnya perkataan alaihum, hum tu kan. Ada orang kata kalau masuk ala alaihim, orang panggil bawah him tu kerana ala, bukan. Dia kerana dialek. Ada orang Arab sebut alaihum, ada orang Arab sebut alaihim. Dan di dalam Quran ini diterima, dialek itu diterima. Sebab Nabi SAW, orang dari dialek lain baca Quran ikut dialek dia terima. Dia menerima benda tu. Jadi timbullah qiraat tu. Kalau Tuan Haji pergi ke utara Afrika, nanti dia baca Al-Fatihah lain daripada dekat Malaysia ni. Sebab apa? Perbezaan dialek. Kita pakai dialek yang riwayat daripada Hafaz. An Asif dia panggil satu dialek. Dekat sana, dekat utara Afrika, dia baca dialek, nama dia Warash. Ada Warash nama dia. Warash, Nafek dan sebagainya. Beza. Sikit ke bezanya, tak banyak. Dia punya sebutan dia lain sikit. Ya? Makna tak berubah. Makna sama saja. Makna sama je. Makna sama. Air, ayok, ayo. Contohnya kan. Kalau bahasa Melayu pun tetap air juga. Tapi dia beza dialek je. Tulisnya air. Tulis. Tapi kalau tak ada baca lain. Tak apa nak sambil kita tu ada kebetulan pergi ke Kedah. Tengok ustaz tu mengajar bahasa Arab. Lepas tu dia campur-campur cakap Melayu. Okeylah belajar bahasa Arab. Lepas tu belajar mubtada. Apa maksud mubtada? Mubtada tu maksudnya subjek kan. Lepas tu dia ada lepas mubtada tu siapa dia apa? Khabar. Lepas tu dia i'rab macam tu, Allahu Akbar. Allah itu mubtada. Kalau kita beranjak dengar tu tak pernah dengar ni. Macam mana kata mubtada lah. Dia kata Allah itu mubtada. Betul. Sepatutnya bukan mubtada, tapi mubtada itu pun mubtada. Allah itu apa? Mubtada. Akbar, khabar. Khabar terus kata Sulawesi kerja raja di bahasa Arab, raja di bahasa Kedah lah, dia orang jadi pertama lah. Itu lagi ke dialek. Ini sama je. Mubtada, khabar. Cuma dia jadi dialek itu. Tapi dialek tu tak boleh diterima tu. Lain makna keluar tu. Lain makna tu. Selingan tadi tak apa. Kita pergi kepada surah Al-Ikhlas ya, insya-Allah. Jom kita kepada Al-Ikhlas sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita terjemah dulu insya-Allah.
Katakanlah wahai Muhammad. Ada orang tanya kita, wahai Muhammad tu datang ke mana? Wahai Muhammad tu datang ke mana? Tak ada pun kat situ. Terfikir juga kita kan. Dia datang daripada kul ni. Sebab kul ini dipanggil fi'il amar kan. Fi'il amar. Fi'il amar dalam istilah orang muda sekarang by default. By default maksudnya secara original dia punya pelaku dia ialah engkau. Fi'il amar, pelaku dia ialah engkau. Jadi qul tu maksudnya engkau katakanlah. Terjemahan dia. Engkau katakanlah. Engkau tu datang dari mana? Datang daripada fi'il amar. Engkau katakanlah. Tapi tu wahai Muhammad tu datang mana? Wahai Muhammad tu datang daripada kau tu siapa? Kau tu siapa? Kau tu Muhammad SAW. Jadi otomatik dia buat dalam bracket wahai Muhammad. Datang daripada Muhammad tu daripada kau tu. Kadang-kadang tu kita tambah tu kerana tafsiran dia. Itu tu. Tafsiran dia. Tak ada pun dalam ayat ni. Tambah dia. Terjemahan tu ada sedikit tafsiran. Baik. Qul katakanlah wahai Muhammad, huwa dialah Allah Ahad Esa. Allah itu Samad. Tak tergantung segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu pun yang setara dengannya. Kita bagi sesuatu insya-Allah perkataan qul, katakanlah. Katakanlah engkau. Letak engkau kat sini. In bracket engkau kan. Sebab engkau ini dia datang sekali package dengan fi'il amar. Engkau. Qul. Engkau tu duduk dalam juga package. Huwa. Dialah. Allah. Ahad Esa. Allah juga. As-Samad, tempat pergantungan. As-Samad. As-Samad ni dia tempat orang mengharapkan, contohnya kalau zaman dulu orang duduk pada pasir tu, dia kalau ada hajat apa-apa, susah apa-apa, dia akan pergi ke satu orang tu. Dia panggil Syekh Qabilah contohnya. Dia tempat orang bergantung kat dia. Kalau kesusahan ke, tak ada apa ke, tak ada nak makan ke, jumpa dia akan gunakan hajat itu. Dia panggil As-Samad. Dan nama itu digunakan untuk Tuhan. Sebab Tuhan tempat bergantung manusia. Tapi dalam kehidupan kita ni ialah macam ada seseorang tu dia ketua kabilah ke apa benda ke, kalau kita ada apa-apa yang perlu nak mengadu hal ke nak apa ke, jumpa dia. Dia panggil As-Samad, tempat dituju orang tu. Tempat orang bergantung kat dia. Wakil contohnya dalam kampung, contoh dia lah. Tapi pengakhiran Samad itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang maksudnya Allah itu tempat dituju dan tempat bergantung orang. Samad. Lam tu maknanya tidak. Yalid tu maksudnya beranak. Yulad diperanakkan. Tadi sebut tadi kalau tidak maknanya la kan. La itu untuk nafi. Lam pun untuk nafi juga. Cuma lam ini untuk nafi benda yang dianggap pas. Nanti kita baca dulu. Kejap saya tunjukkan insya-Allah ada dalam kubur kita insya-Allah. Beza dengan la dengan lam. Beza tu la dengan lam. Kejap lagi saya terangkan insya-Allah. Yalid beranak, yulad diperanakkan. Lam yakun tidak ada. Lam yakun tidak ada. Lahu baginya kufuwan, kufu yang setara, ahadun, seorang pun. Tak ada seorang pun yang kufu, yang setara, yang sama dengan dia. Sentuhan bahasa. Baik, kita baca perkataan ahad. Baik, kita baca perkataan ahad insya-Allah. Ahad. Baik. Perkataan ahad memberi makna daripada perkataan ahad ini datang daripada wahadah juga, daripada perkataan wahid. Dari sini tu perkataan wahid.
wahid. Ha. Tapi kalau dia nak kata ahad, dia buang-buang, jadi ahad. Makna akar, asas dia adalah keesaan tunggal dan tidak berbilang. Makna istilah yang tidak, yang tiada kedua baginya. Maksudnya ahad ni maknanya tidak ada dua. Tidak didahului oleh sesuatu dalam keawalan. Maha Esa di dalam seluruh kesempurnaan. Tiada sekutu, tiada yang setara sebanding. Itu makna ahad. Ahad ni kan, kalau kita kata wahid, dia ada isnani kan. Kalau wahid, dia akan ada isnani. Kalau ahad, dia tidak ada sebelum dia. Itu cerita dia. Ahad tu dia tidak ada. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Dia ahad. Apa kita panggil tunggal. Ini anak tunggal. Tunggal tu maksudnya tidak ada dua lagi dah. Tidak ada dua. Panggil ahad. Sebab itu dia panggil qul huwallahu ahad. Tetapi di dalam ayat-ayat lain ada kata wa ilahukum ilahun wahid. Kenapa dekat sana wahid, dekat sini ahad? Dia beza tu. Sebab yang dekat ayat sana dia bercerita berkenaan dengan ada orang kata Tuhan tu tiga. Jadi jawapan dia ilahun wahid. Tuhan itu Tuhan yang satu. Sebab ada orang kata dia tu dua, tiga dan seterusnya. Jadi wa ilahukum ilahun wahid. Sebab ada orang kata dia ni tiga dan dua. Manakala kita nak buat kenyataan bahawa tidak ada. Start kata dia tu Esa. Qul huwallahu ahad. Bila kita dah mula kata, mula start dah satu dah. Ahad lah. Tapi kalau ada orang kata dua, tiga, kita nafikan kata wahid lah. Maknanya kalau ahad ini tidak ada dua, tidak ada tiga. Kalau wahid ni maknanya ada dua. Ada orang kata dua, ada orang kata tiga. Jadi kita nafikan kata wahid. Jadi dalam Quran, wa ilahukum ilahun wahid. Dia kata ahad kat situ. Baik, selesai tu ahad insya-Allah ya. Jadi wahid dengan ahad. Jadi kat sini qul huwallahu ahad. Gitu. Baik. Manakala as-samad pula ialah perkataan samad ini daripada sok min dal, maksud asal dia ialah menuju, menghadap, bergantung. Saya kata tadi tu as-samad ni dia macam dekat kabilah Arab dulu, dia ada tempat pergantungan dia. Dia ada syekh kabilah dia. Kalau ada apa-apa hajat, nak pengaduhan, apa-apa dia pergi ke orang tu. Biasanya pergi orang tu akan tunaikan hajat dia, nak apa, nak beras, nak padi, nak gandum ke, nak apa, tak duit ke, dia akan tunaikan. Kalau kita macam ni, macam pusat khidmat masyarakat inilah ya. Tapi tak sampai ke tahap Tuhan. Ya Allah Ta'ala ni tepat segala keakhiran sekalinya as-samad ila Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Seterusnya makna istilah yang menjadi tumpuan dan tempat bergantung di dalam segala urusan. Itu maksud samad itu. Digunakan di dalam budaya Arab merujuk pada penghulu, ketua, sayyid, syekhul qabilah, siapa yang ketua qabilah tu. Tidak berhajat kepada selainnya, tidak mempunyai kekosongan dan pergantungan. Itu masuk as-samad. Tapi kalau kita nak gunakan nama kita as-samad, dia tak boleh. Kita kena abdus samad. Kita letak abdu ya, segala nama Tuhan. Kalau kita letak abdu depan. Abdu lepas tu letaklah ahad ke Abdul Ahad. Abdul Ahad ada nama kawan saya. Kawan saya dari China. Nama dia, sebut nama apa? Ismi Abdul Ahad. Masya-Allah. China dari China. Abdus Samad. Samad. Gitu ya. Jadi kena sebut Abdu depan. Abdu. Abdullah. Kena sebutnya tu. Abdul Rahman. Betul tak ada sifat-sifat Tuhan kat situ Baik, Abdus Samad. Jadi maksud yang kedua ni ialah digunakan dalam budaya Arab merujuk pada penghulu, ketua kampung sebagainya. Tidak berhajat kepada yang lain. Tidak perlu orang lain lagi lah, dia je. Okay. Tak apa cerita sama-sambil kan.
Awak saya kerja dia kerja kat Iraq. Dululah sebelum perang. Dia kerja kat Iraq ni sebagai petroleum punya engineer. Jadi dekat-dekat di Iraq ni dia masih lagi ada sistem kabilah, dia ada tribe tu ada lagi. Dan ketua tribe dia kaya, subhanallah. Kaya sangat. Kaya sangat. Kalau kita pergi ziarah dia tu, dia sembelih kambing kat 5 ekor, dia seorang tu pun. Dia datang seorang, dia sembelih 5 ekor apa? Ya, seekor dah. Atau membeli kat kedai sekitar tu, dia orang ni dia hormat kita, dia sembelih 4 ekor. Ekor betul tu jaga dia orang. Duit banyak, lepas tu dia orang ada celik dia sendiri. Dia letak kita kat celik dia. Oh, celik tu macam, kita katakan macam taman lah. Ada rumah, ada apa. Dia punya syekh kabilah dia. Kalau dapat baik dengan syekh kabilah tu, pergi ke mana, pergi sana memang macam pergi ke hotel berbintang. Layang kita, dia Allah. Jadi saya tanya juga, sebab apa dia banyak duit pakai dia. Rupanya dia orang ni, subhanallah, ini yang baru lah yang saya tahu. Rupanya dekat Iraq ni dia punya minyak tu, telaga minyak tu, dia bukan tengah laut. Telaga minyak ni dia macam pada pasir. Pada pasir, dia korek itu tu. Korek macam korek air dalam bumi gitu je, keluar pancung. Lepas tu, kawasan-kawasan yang dikorek itu sebenarnya kawasan kabilah. Kawasan kabilah tertentu. Jadi apabila dikorek itu, hari ni korek, besok tu tengok dah ada pagar dah. Orang kabilah tu dah pagar dah kawasan tu, tak bagi masuk. Dia kata ni kawasan saya ni. Kalau korek boleh, tapi kena bayar royalty. Royalty tu pergi kepada dia punya kabilah tu. Royalty ni pasal tu lah. Masya-Allah. Bayangkan 5% cukup lah tu, kaya-kaya dah. Royalty korek tu pergi kepada syekh kabilah. Kalau tak dia pagar. Dia pagar, dia tak bagi orang masuk. Bayar dulu baru masuk. Rupanya kat situ dia sumber dia. Sumber dia. Oh dahsyat ya. Itu dipanggil as-samad tu. Orang yang menjadi syekh kabilah tu. Dulu dia peniaga. Sekarang ni minyak pula. Melimpah ruah rezeki dia orang. Ya Allah. Walaupun kehidupan susah, tapi Allah Ta'ala bagi rezeki. Melimpah ruah. Melimpah ruah. Masya Allah. Kita bisa sambil insyaAllah ya. Perkataan kedua. Kufuwan. Kufuwan ini, dia daripada perkataan kafa waw atau kafa hamzah ya. Makna asas dia adalah sama, setaras, boleh. Yang sebanding, yang sekufu. Kebetulan lah tu. Bahasa Melayu kita dia ambil perkataan itu. Sekufu. Daripada kufu. Kufuwan. Daripada situlah keluar perkataan kufu. Kalau nak berkahwin, cari yang sekufu. Ada kan? Kufu tu maksudnya setara. Sama. Dari segi pendidikannya lebih kurang sama. Dari segi jawatannya bersama, maknanya kufu. Dia dah sekufu, maksudnya setanding. Sekufu. Itu maksudnya. Jadi, yang sebanding atau setara atau sekufu. Yang setara atau sepadang dalam sifat atau kedudukan. Baik, itu maknanya. Baik, ada satu perkataan yang bagus kita belajar ni, huwa. Apa maksud huwa di dalam bahasa Quran ni? Huwa dia kan. Huwa dia kan. Huwa, kalau engkau, anta. Kalau dia, huwa. Huwa ini nama dia apa? Nama dia ganti nama yang disebut apa? Disebut domir. Apa maksud domir? Domir itu ganti nama lah. Huwa, ana, anta, domir. Ganti nama. Baik. Tetapi dekat sini, huwa dekat sini, dia ada nama dia. Dia panggil domirus sya'ni. Oh nak sebut pun susah. Cuba sebut kali. Domirus sya'ni. Macam mana kita nak faham domirus sya'ni ni? Yang kita belajarnya, domir mutasil lagi. Domir munfasil. Kalau mutasil itu bersambung, mutasil. Tengok tu bersambung ya. Mutasil. Kalau yang berpisah tu munfasil, berpisah. Kalau huwa ni munfasil.
Ada satu nama lagi namanya dhamirus sya'ni. Dhamiru sya'ni. Mari kita belajar dhamirus sya'ni insya-Allah. Dhamirus sya'ni ini ialah kata ganti khas yang digunakan bukan untuk merujuk kepada sesuatu yang telah disebut sebelum dia, tetapi untuk memperkenalkan satu perkara penting atau makna besar yang nak dijelaskan kepadanya. Begini, kita nak faham senang kan? Dhamirus sya'ni ni dia bukan merujuk kepada sesuatu sebelum dia. Sebab kalau kita kata dia, maknanya kita merujuk kepada sesuatu yang kita sebut sebelum dia. Si Abdullah itu, dia seorang guru. Siapa dia tu? Abdullah tu lah. Itu namanya dhamir biasa. Dhamir biasa. Dhamir sya'ni ni, dia tiba-tiba ada dia. Tiba-tiba ada dia kat situ. Tak ada merujuk kepada siapa. Bagi dhamir sya'ni. Contohnya bahasa Melayu. Contohnya bahasa Melayu ya. Ada bahasa Melayu, ada contoh bahasa Melayu tak? Mari tengok ini contoh bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, ia difahami sebagai kata ganti nama yang digunakan untuk membuka atau memperkenalkan suatu pernyataan penting. Ciri-ciri dia tidak merujuk kepada sesiapa, seperti kata nama biasa. Dhamirus sya'ni tidak mempunyai rujukan, diikuti oleh ayat penjelasan. Makna sebenarnya hanya difahami melalui ayat, digunakan untuk penegasan dan pengagungan makna, memberi makna serius, penting dan agung terhadap isi yang disampaikan. Contoh, qul huwallahu ahad. Maksudnya, huwa itu dhamirus sya'ni, katakanlah inilah hakikatnya Allah itu Maha Esa. Itulah maksud dhamirus sya'ni tu. Saya nak mudahkan lagi, bahasa Melayu kita senang. Bahasa Melayu kita, tu dia, tu dia maksud saya. Tu dia maksud saya. Dia tu siapa? Dia tu siapa? Tak kembali kepada siapa? Sebab kita tak sebut apa-apa tu, dia tiba, tu dia. Orang utara, tu dia. Dia tu sebenarnya dhamirus sya'ni. Dia tak merujuk kepada siapa. Tu dia. Jadi kalau qul huwallahu ahad tu tak nak terjemah dalam bahasa kita senang. Katakanlah wahai Allah, wahai Muhammad, tu dia Allah yang Maha Agung. Tu dia Allah yang Maha Agung. Tu dia. Betul tu aja ya? Lebih kurang gitulah ya. Tu dia. Dia tu kembali kepada siapa? Tak ada. Sebab mula-mula ayat tu dia. Tu dia Allah. Nampak tu? Itu maksud dhamirus sya'ni tu. Dia ada penegasan, ada makna penumpuan, tapi dia tak merujuk kepada siapa. Okey, baik. Boleh juga kita terjemah katakanlah inilah dia Allah, itulah dia Allah, itulah dia Allah, inilah dia Allah Maha Esa. Baik. Sebab apabila kita i'rab, kita baca i'rab sikit ya. Qul ini nama dia apa? Qul fi'il amar kan? Huwa di i'rab sebagai huwa di i'rab sebagai apa? Dhamirus sya'ni. Dhamiru sya'ni. Allah ini baru mubtada. Allah ini barulah mubtada. Dan ahad ini khabar. Cara nak i'rab dia pun dia banyak macam. Nanti kita belajar kemudian lah tu insya-Allah ya. Insya-Allah. Ada yang kata dhamirus sya'ni, Allah menjadi mubtada, ahad menjadi khabar. Baik. Jadi di sini huwa itu maksud dia secara biasa tetapi berfungsi untuk menarik perhatian dan memperkenalkan kenyataan agung tentang Allah Subhanahu wa taala. Okey, kata nafi. Ini yang kedua iaitu lam ya. Kata nafi ialah lam. Jadi kita belajar tadi banyak tadi tu. Nak kata tidak ataupun nafikan. Sebutnya apa? La kan? La ni maksudnya tidak. La juga maksudnya apa jam? Jangan. La juga maksudnya tiada. Jadi ada tiga tu.
tidak, jangan, dan tiada. Habis lam ni maksudnya apa? Lam ini dia memberi maksud, lam ni dia sama juga dengan la, cuma lam ini dia lepas ni biasa je fi'il mudhari' juga, tetapi dia akan bermakna past. Dia memberi makna past tense, dia makna benda dah lepas. Contohnya orang tanya kita, awak pergi tak jemputan semalam? Contohnya dia kata, awak pergi tak jemputan semalam? Ada jemputan semalam. Dia jadi kawan kita hari ni tanya kita, awak pergi tak? Kita nak kata tak pergi. Nak sebut macam mana? Nak sebut lam ke sebut lam? Tak pergi. Sebut lam lah. Lam azhar. Ni lam lah sebab semalam lah. Tapi kalau belum berlaku lagi ataupun benda tu regular, berlaku secara regular ni, maka kita kata la azhar. Maksudnya yang ini maksudnya akan datang ataupun sekarang. La azhar. Jadi nak guna mana kalau orang tanya kita semalam pergi tak? Guna lam azhar. Kalau dia kata besok tak pergi tak? La azhar. Guna yang ni. Kalau untuk akan datang guna la, kalau untuk yang sekarang guna la, dan untuk yang lepas dah guna lam. Lam ya ni. Lam juga. Yang dekat situ maksudnya in the past Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Habis itu in future kat sini cerita berkenaan dengan Allah Wahad ni sebenarnya ialah nak menafikan orang yang kata Allah itu beranak. Nak menafikan dulu orang kata Allah itu beranak. Orang kata apa? Waladallah. Ada kan dalam Quran kan? Walada tu fa'il apa? Fa'il madhi. Waladallah. Dia menafikan Allah itu beranak. Lam yalid. Dia nak menafikan benda yang tak lepas. Jadi lam lah. Dia tak timbul lah akan datang tu. Tak timbul lah kadang sebab ayat ini menafikan yang dah pas. Okey, dah selesai insyaAllah tu. Di dalam belajar bahasa Arab ni ramai pelajar-pelajar kita tak boleh tak beza di antara la dengan lam sampai ke sudah. Sampai ke sudah tak ada beza. Dia cakap la, lam tercampur sekali. Ada ustaz itu tanya, adakah anda faham? Dia tanya, dia tanya, hal fahimta? Dia kata, hal fahimta? Hal maksudnya adakah kan? Fahimta maksudnya? Adakah engkau telah faham? Dia nak jawab tak faham macam mana? La ke lam? Pilih, cuba. La dekat ataupun lam? Guna lam. Lam afham. Letak fi'il mudhari' depan ni, tapi fi'il mudhari' lah. Tapi guna lam. Sebab dia tanya dalam bentuk past tense, kita mesti jawab dengan lam. Lam afham. Kalau dia tanya hal sami'ata, adakah awak dengar? Awak dengar azan tadi? Hal sami'ata? Jawabnya tak dengar. Sebab dia tanya dalam past tense, tadi engkau dengar tak? Jadi jawabnya adalah lam. Lam asma. Aku tak dengar, maksudnya in past. Kalau kita jawab la asma, dia memberi makna kita ni tuli, tak dengar, tuli. Maknanya aku tuli. Aku memang tak dengar. Sekarang dah akan datang dan dulu memang tak dengar. Dulu tuli lah tu, la asma. Jadi sebut lam asma, maksudnya tadi tak dengar. Tak sebut la asma. Tuli ke? Jadi beza tu kan, beza tu. Masya-Allah. Jadi ramai yang orang belajar bahasa Arab ni tak ada beza tu. Itu beza antara lam dengan la. Jadi lam ini dia menafikan lepas. Jadi lam yalid, Allah itu lepas. Dulu masa orang kata Allah tu beranak, Allah tak beranak. Jadi menafikan lepas, cerita lepas. Ini tak kira yang akan datang ni menafikan. Ayat lain pula yang menafikan. Ini cerita kenaan ini yang kata Allah itu beranak, ada anak dan sebagainya. Dia menafikan yang itu.
Jadi lam yulad, tidak pernah dilahirkan. Kata kerja aktif, satu kerja pasif. Nanti kita kena belajar sikit insya-Allah. Di dalam bahasa Arab ni kata kerja dia ada dua jenis. Satu aktif, satu pasif dalam bahasa Inggeris. Tapi dalam bahasa Arabnya dia sebut maklum. Kita belajar sikit insya-Allah. Maklum. Satu lagi dia panggil majhul. Satu maklum, satu majhul. Maklum ni normal. Normal yang kita ada dalam bahasa Arab tu normal. Abada, ya'budu, itu normal. Maklum. Atau disebut sebagai ini aktif. Tapi kalau yang ni pula ni majhul ni bermaksud kata kerja yang pasif. Dia macam mana? Pasif itu kan? Pasif itu kan? Jadi aktif untuk F katanya. Apa? Pasif. Maknanya satu beranak, satu diperanakkan ataupun dilahirkan. Satu melahirkan, satu dilahirkan. Kalau kita tak nak sebut, kita guna majhul dulu. Bila kita tak nak sebut siapa yang melahirkan. Jadi kita sebut yulad. Itu maksudnya basic. Apa kita baca kemudian insya-Allah yang tu. Jadi perkataan berasal daripada walada, melahirkan. Lepas tu kata kerjanya adalah aktif. Lepas tu melahirkan atau mempunyai anak dibuat dalam bentuk aktif, lam yalid, asal dia ialah walada. Walada. Apa kita baca walada? Mati dia apa? Walada. Ini aktif kan? Ini aktif. Aktif ini maksudnya yang normal. Walada, matinya walada, fi'il madhi. Cuba jadikan fi'il mudhari'. Jom, fi'il mudhari'nya apa? Yalidu. Walada yalidu. Maksudnya beranak, melahirkan. Melahirkan. Walada yalidu. Ini normal dalam kamus kita, normal. Ini maknanya maklum, aktif. Kalau kita nak ubah kepada pasif, dia buat macam ni. Tengok insya-Allah ya, belajar kita cara dia. Cara dia ialah kita bagi bezakan dia. Yang fi'il madhi ni kita kena buat wulida. Ini dah jadi pasif lah. Yang untuk fi'il mudhari' kita buat macam ni. Yuladu. Yang ini dah pasif lah ni, pasif. Ini pasif lah. Beza dia macam mana? Gini. Walada tu maknanya melahirkan. Yalidu fi'il mudhari' melahirkan. Kalau wulida, nak terjemahkan macam mana wulida? Dilahirkan. Yuladu, dilahirkan juga, tapi fi'il mudhari'. Yang bawah ni namanya pasif atau jadi sebagai majhul. Ya, jadi sebagai majhul. Baik. Okey. Jadi yuladu ni berasal dari kata dasar wulida. Bentuk kata kerja pasif ya, yang dilahirkan oleh sesuatu. Walam yulad, dan tidak pernah dilahirkan. Jadi kalau yalid aktif, yulad pasif. Itu ceritanya kan? Cerita berkenaan dengan pasif dengan itu. Jadi gabungan kedua-dua perkataan ini memberi maksud Allah tidak mempunyai anak. Allah tidak mempunyai anak dan tidak dilahirkan oleh sesiapa. Ini menunjukkan tiada asal, tidak dilahirkan, dan tiada keturunan, iaitu tidak beranak. Jadi rumusan mudah, yalid beranak, yulad dilahirkan. Kedua-duanya dinafikan penafian lengkap tentang asal dan keturunan. Manakala lam yakun lahu kufuwan ahad ini
dia ada sedikit perbezaan dia punya ni ya. Lam yakun. Lam yakun, dia punya subjek dia tu duduk belakang ahad. Sepatutnya dia walam yakun kufuwan, walam yakun ahad, walam yakun ahadun kufuwan lahu. Sepatutnya ahad duduk kat sini. Sebab dia panggil ini adalah dia panggil subjek, dia panggil apa tu? Dia panggil isim kana. Isim kana. Panggil isim kana. Jadi dekat sini, tak apalah kita belajar insya-Allah. Asalnya ayatnya adalah lam yakun ahadun, lam yakun ahadun kufuwan lahu. Lam yakun ahadun kufuwan lahu. Terjemahnya, dan tidak ada seorang pun sama baginya. Okey, terjemahnya asalnya. Bagi kita baca sama, walam yakun ahadun kufuwan lahu. Bentuk ayat yang mudah. Tidak ada seorang pun setara dengannya. Selesai tu insya-Allah. Sebutnya walam yakun ahadun kufuwan lahu. Akhirnya perkataan ahadun ini dikemudiankan. Tengok tu. Dikemudiankan kan? Dikemudiankan. Akhirnya ahadun itu kat sini. Barang ini tak berubah. Jadi bacanya walam yakun kufuwan lahu ahad. Dan lahu ni juga sebenarnya duduk kat sini, akhirnya diubah letak dekat mana? Letak dekat kat sini. Jadilah walam yakun lahu kufuwan ahad. Cuba perhatikan ya. Tuan perhatikan macam mana asalnya ialah walam yakun ahadun kufuwan lahu. Akhirnya yang lahu tu ambil tak depan, yang ahad tu tak belakang. Ini nama dia apa? Nama dia, perkataan itu diubah-ubahkan kedudukan dia. Diubah kedudukan dia. Kerana apa? Diubah tu ialah tujuannya ialah untuk memberi penekanan. Tengok ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Asalnya apa? Walam yakun kufuwan, walam yakun ahadun kufuwan lahu. Kalau kita terjemah yang tadi tu, dan tidak ada seorang pun sepupu baginya. Itu terjemah biasa. Tapi kalau ayat yang dah jadi macam ni, kita akan terjemah dan tidak ada tidak ada yang sepupu dengan dia seorang pun. Tengok tu, dia dah belakangkan seorang pun tu. Maksudnya nak cerita dia bahawa penekanan kepada seorang pun tak ada yang sepupu dengan dia. Total. Tidak ada. Jadi, subjek isim yang dikemudiankan, kemudian keterangan khabar itu didahulukan untuk memahami dengan lebih mudah, ia dengan mengembalikan sekutu asal ayat itu. Jadi dia walam yakun ahadun kufuwan lahu, tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Jadi pendahuluan lahu dan ahad ini memberikan makna penegasan, pengkhususan, penafian yang sangat kuat selain selari dengan maksud tauhid dalam ayat ini. Itu di dalam bahasa ataupun dalam ilmu balaghah dipanggil mendahulukan perkataan yang sepatutnya kemudian dan kemudiankan perkataan yang sepatutnya dahulu. Dia ada makna balaghah. InsyaAllah. Jadi itulah dia berkenaan dengan surah Al-Ikhlas. Untuk tadabbur kita boleh baca kat sini insyaAllah ya. Boleh baca ataupun kita buat homework lah. Boleh baca kat rumah insyaAllah. Homework kita. Perhayatan dan tadabbur itu. Dan kemudian kita akan pergi kepada surah Al-Falaq dan diakhiri dengan surah An-Nas. InsyaAllah akan akan datang insyaAllah. Jadi kalau tak ada apa-apa,
Soalan? Tuan Haji ada soalan tanya? Jelas insyaAllah ya? Jelas, jadi lama sangat jadi hilang fokus tu. Tak apa insyaAllah. Baik. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.